Rasanya belum terlambat lagi. Selamat Hari Raya. Okay. Selamat Hari Khamis lah. Hari Khamis kan. Have a good day everyone. Okay, so hari ni selamat berjumpa kembali. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan hari ni yang pernah join sesi saya sebelum ni lah, sesi webinar sebelum ni bersama saya, mungkin dalam session AppSheet sebelum ni. Mungkin ada yang belum join, belum pernah join sesi sebelum ni, mungkin boleh refer balik dalam kita punya YouTube channel lah, kan, boleh tengok balik kita punya webinar berkenaan dengan AppSheet dan berbagai lagi lah webinar yang lain lah. Okay, so hari ni kita akan adakan satu webinar berkenaan dengan Google Vids. Google Vids ni something yang sebenarnya semua orang boleh buat. Sebab apa? Sebab dia sangat mudah, sangat senang. Okay, so hari ni kita akan belajar berkenaan dengan Google Vids lah. Google Vids ni apa? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin even ada yang pernah buat pun sebelum ni lah. So kalau mungkin yang dah tahu, yang dah pernah buat, mungkin ini sebagai sesi refreshing lah. Kalau belum tahu, kita sebagai sesi untuk berkenalan dengan lebih dalam berkenaan dengan Google Vids. Okay. So terlebih dahulu saya Nurfarhani binti Abdul Fattah daripada Google Workspace Team Awal Sistem Sdn Bhd lah. So hari ini kita nak berkenalan dengan Google Vids. Okay, apa itu Google Vids? Okay, Google Vids sebenarnya adalah satu produk daripada Google Workspace yang sebenarnya dah lama, dah ada dalam almost 13 tahun dah. Cumanya kita baru nak berkenalan. Tapi from time to time akan ada penambahbaikan daripada Google punya site lah, insyaAllah. Okay, so Google Vids ni sebenarnya dia sama lebih kurang macam Google produk yang lain, macam Google Sheet, Google Slide, Google Docs lah, yang mana kita boleh collaborate, kita boleh bekerjasama, kita boleh share dan sebagainya. Cumanya Google Vids ni dia memang diletakkan khas bersama dengan AI, dengan Gemini. Ada Gemini, adalah Google Vids. Sebab apa? Memang Google Vids ni memang adik-beradik dengan Gemini, bekerjasama dengan Gemini. Okay, so kita boleh collaborate, kita boleh buat editing, kita boleh update dan sebagainya. Okay, so hari ni kita akan berkenalan sedikit. Sebenarnya saya yakin dengan Google Vids ni semua orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh senang sangat nak catch up. Orang kata boleh catch up in no time, dalam masa yang singkat. Sebab apa? Dia mudah, dia very user friendly, dia very mudah, tak perlu orang tu kena IT literate, orang tu kena pandai bijaksana dengan IT, tidak. Sebab apa? Kita pengguna biasa pun boleh mencipta Google Vids lah, mencipta video. Okay, so integrated with Google Workspace. Okay, dia easy to use and then easy to get started lah. Maknanya senang, kita boleh buka je dalam kita punya Google Workspace, kita dah boleh start menggunakan Google Vids lah. Okay, kita boleh collaborate in real time, kita boleh bekerjasama. Maksudnya saya ada dokumen and then saya ada Google Vids, saya nak minta kerjasama daripada saya punya rakan sekerja. Kemudian kita boleh share dan kita boleh bekerjasama in real time. Sama-sama buat Google Vids, sama-sama mencurahkan kreativiti tersebut lah. So kita boleh collaborate in real time. Okay, then kita boleh tell immersive stories lah. Maknanya kita ni ada idea tapi kita tak reti nak buat video. Jangan risau, dengan Google Vids kita boleh mencurah-curahkan idea kita. Kita boleh tell story dengan lebih, orang kata, interaktif. Okay, seterusnya dia private and secure. Dengan Google Vids, jangan risaulah, sama juga dengan produk-produk yang lain. Google Vids diletakkan khas bersama dengan security lah. Dia memang secure and dia very private. Kalau kita nak share, kita boleh share. Tak nak share pun kita boleh buat seorang-seorang. Kita boleh simpan untuk diri kita pun boleh. Okay, dia very private and secure. Okay, so sebelum ni produce professional videos even faster with help of AI lah. Google Vids ni memang didatangkan khas, memang AI powered. So memang kita boleh buat editing, kita boleh buat writing, production dan sebagainya dalam satu tempat, dalam satu all in one. Semua benda boleh dibuat dalam satu tempat yang sama, iaitu Google Vids dengan kerjasama dengan AI. Okay.
So sebelum ni kita pernah chat, maksudnya kita pernah menggunakan Google Gemini dalam chat, write, create, analyze atau Google Meet. Tapi sekarang kita juga boleh menggunakan dalam Google Sheets, iaitu helps you create. Maksudnya kita tekan je butang Gemini dalam Google Sheets, within a few minutes settle, selesai kita punya Google Sheets lah. Tapi hari ni kita akan belajar from scratch daripada zero. From A sampai Z lah, macam mana kita nak buat video daripada scratch. Okay? Okay. So sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin saya nak tunjuk sedikit lah berkenaan dengan saya punya Google Sheets. So then tuan-tuan perempuan boleh get some idea apa yang kita nak belajar hari ni. Okay? Okay, so ini Google Sheets lah. Ini Google Sheets ataupun video yang saya dah buat. Saya cuba-cuba, try buat. Saya ni seorang yang sangat tidak kreatif, tapi saya cuba untuk buat video. So inilah yang kita akan belajar hari ni. Macam mana kita nak buat from scratch daripada zero. Okay, so kalau nampak dekat atas ni kita ada butang play. Okay, butang play ni adalah butang play ni adalah untuk kita tekan lah. Maksudnya bila kita dah siap video, kita boleh tekan play. Mana dia akan play the whole video. Okay, contohlah saya tekan play kat sini pun boleh, dekat sini pun boleh. Sini preview. Okay, butang play ataupun butang preview. Contohnya, sekejap loading sikit. Ada dengar muzik. So kita boleh masukkan muzik, kita boleh masukkan suara. So inilah semua yang kita nak belajar. Macam mana kita nak hasilkan video, sebab apa? Kita nak being more interactive with kita punya user, kita punya mungkin kita punya organisation punya staff, klik dan sebagainya. Macam itulah. Ini antara contoh-contoh yang kita akan belajar. So kita ada kat sini, kita ada playhead dan sebagainya. Kita boleh scroll ke belakang dan sebagainya. Semua ni kita akan belajar hari ni lah. Kita akan tengok setiap klip ni, setiap scene ni macam mana. Itu adalah yang kita akan belajar hari ni. So ini merupakan serba sedikit berkenaan dengan Google Sheets yang kita akan buat hari ni lah. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, okay, sebenarnya kalau ada sebarang soalan boleh ajukan di bahagian chat box lah. InsyaAllah saya akan cuba saya akan cuba jawab satu persatu. Kita akan ada administrator untuk bantulah, untuk bantu menjawab soalan-soalan kita pada hari ini. Okay, terlebih dahulu kita start daripada zero lah. Macam mana kita nak buka Google Sheets? Macam mana kita nak join Google Sheets tu? Okay, ni merupakan saya punya Gmail. Okay, Gmail. So kita ada dekat sini, kita ada Google Apps ataupun orang panggil sebagai waffle menu. Okay, waffle menu lah. So kalau kita tekan kat sini, kita boleh buka dengan 3 cara lah. Cara pertama, kita boleh scroll. Kita scroll ke bawah sampailah kita jumpa Google Sheets. Kita boleh tekan terus. Dan terus dia akan automatically direct masuk ke dalam kita punya Google Sheets. Ataupun kita boleh masuk melalui kita punya Google Drive. Kita klik pada Google Drive. Okay, and then ini Google Drive kita lah. So kita klik pada new dan kita boleh scroll ke bawah, kita akan jumpa Google Sheets. Okay, ini cara yang kedua. Ataupun kita, let's say saya dah buat satu folder Google Sheets, saya masuk folder saya dan saya boleh right click dan jumpa Google Sheets. Okay, kita boleh right click je, kita akan jumpa Google Sheets. Ataupun kita boleh masuk melalui docs.google.com/sheets. So kat sini saya boleh try. So mungkin kita boleh masuk docs.google.com/video pun boleh. Terus dia akan bawa kita directly masuk ke dalam kita punya Google Sheets. Sama juga macam bagi saya lagi mudah kita masuk melalui Google Drive lah. Macam kita buka kita punya produk-produk Google yang lain. Okay, kita ataupun Google Doc, Google Sheet, Google Slides tu kan. So kita boleh klik pada new, kita boleh buka Google Sheets. Mudah, sama juga. Okay. So once kita dah buka Google Sheets kita akan dapat prompt yang macam ni. Sekejap ya. Okay, prompt yang macam ni lah. Maksudnya kita akan dapat satu pop-up di mana kita
ni memang basic thing. Basic thing memang semua orang akan dapat benda macam ni lah. So kita akan dapat lihat kat sini di sebelah kiri kita ada beberapa menu lah. Help me create ni maksudnya Gemini. Kita terus directly boleh create Google Vids menggunakan Gemini pun boleh. Kita just masukkan kita punya keywords dekat sini. Terus kita boleh buat satu Google Vids. Tapi saya nak buat from scratch lah. Kita akan kembali ke sini kejap lagi lah. Okay, dan bawahnya kita ada template. Template ni merupakan design ataupun template lah yang disediakan oleh Google. Kita boleh pilih, ada beberapa template yang disediakan. Maksudnya bila kita dah pilih template, kita just perlu masukkan kita punya data, kita punya detail ataupun pump in apa benda yang kita nak pump lah yang kita nak masukkan. Okay, let's say lah kalau saya pilih one of the template dekat sini, so dia akan bagi ke sini kita ada dia punya scene. Yang ni kita panggil dia sebagai scene lah, scene ataupun clip. Dia dah bagi scene, dia dah bagi clip. Kalau dalam Google Slide, kita boleh ibarat kata macam slide lah. Ini macam slide, cumanya dalam Google Vids kita panggil dia sebagai scene ataupun clip. Setiap scene dan juga clip yang disediakan ni kita boleh ubah. Let's say once kita dah masuk ke semuanya scene dalam kita punya Google Vids, kita boleh edit. Let's say kita kata, oh tak naklah gambar ni, kita nak gambar lain. Boleh, kita boleh ubah. Okay, kita nak ubah tulisan, warna dan sebagainya, kita boleh ubah, kita boleh edit ikut kita punya creativity. Okay, ni sebagai orang kata design ataupun outline yang diberikan. Kita still boleh ubah mengikut kita punya selera masing-masing lah. Okay, seterusnya bawahnya kita ada juga record. Record ni untuk apa? Record ni untuk kita record kita punya video. Contoh saya, okay, kalau kita klik pada record now, kita record video kita tengah bercakap, video kita tengah memberi pembentangan dan sebagainya. Okay, ni untuk klik pada butang record lah. Okay, kalau klik pada butang upload, ini untuk kita upload lah. Let's say kita dah ada video-video dalam kita punya drive atau kita punya storage dan sebagainya, kita nak upload. Kita upload je. Kita boleh klik pada upload dan kita klik pada browse komputer lah. So then dia akan upload daripada kita punya drive. Dan kita nak tambah music ke, kita nak edit video-video kita pun boleh, kita nak upload. Okay, tapi hari ini saya nak buat daripada scratch, daripada zero. Okay, daripada kosong lah. Okay, so saya klik pada butang butang pangkah ni lah, X. Saya klik pada close. Okay, so kalau saya close yang tadi tu, dia akan bawa kita ke sini lah. Kita dapat very kosong, sangat kosong lah kita punya Google Vids. Ini very raw. Okay, memang kosong. Okay, so apa yang kita nak buat? Okay. Okay, so macam kita dapat lihat kat sini, di sebelah atas ni kita ada menu bar. Ini kita panggil dia sebagai menu bar. Okay, di menu bar ni kita ada file. Macam biasa, macam kita punya Google Sheet, Slide, Docs yang biasa tu, ada file, edit, video, insert dan sebagainya. Kita ada semua yang kita biasa sangat jumpa. Okay, kita ada untuk nak zoom in, zoom out, nak tukar color dan sebagainya. Ni semua menu bar yang very basic lah. Okay, and then di sebelah kiri, di sebelah kanan kita ada sebagai, kita panggil sebagai side panel. Okay, side panel ni untuk apa? Side panel ni, okay, side panel ni untuk kita masukkan apa yang kita nak masukkan dalam kita punya Google Vids lah, dalam kita punya video. Contoh pertama kita ada generate an image lah. Ini kita minta AI untuk generate image. Maksudnya kita nak minta AI create satu gambar, sebagai contoh gambar unta depan KLCC. So kita just bagi kita bagi keywords and then AI akan generatekan gambar tu. Dia akan illustratekan gambar baru. Contoh gambar tu belum pernah wujud pun sebelum ni, and then AI tu akan createkan untuk kita lah. Let's say kita kata nak gambar kuda depan awan tag, contoh. So kita akan just bagi keywords and then AI akan bantu untuk illustratekan gambar tersebut. And then kita boleh masukkan lagi kita punya video. Itu kalau generate an image lah, kita minta AI untuk createkan image untuk kita. Okay, kalau bawahnya ada butang template. Contohlah, tadi kita dah pangkah template yang dekat depan, dekat prompt tadi. Tiba-tiba bila kita nak create some video, kita tak ada idea untuk design, untuk mencantikkan kita punya video. Kita boleh klik pada template ni and then kita boleh pilih lah kita nak template yang mana. Maksudnya mungkin from yang depan tu kita nak create sendiri, yang belakang tu kita nak menggunakan template pun boleh. Kita boleh pilih dekat sini lah, template kat sini. Okay, seterusnya kita ada text. Text ni untuk kita masukkan tulisan lah.
kita nak masukkan words, kita nak masukkan ayat dan sebagainya, kita boleh klik pada teks lah, sama ada title ke, subtitle ke, teks dan sebagainya. Kita boleh pilih. Okay, and then di bawahnya kita ada bentuk shapes and line lah untuk masukkan shape, masukkan line, equation dan sebagainya. Dan di bawahnya pula kita ada stock and web. Okay, stock and web ni yang bagi saya menarik untuk kita gunakan lah. Sebab apa, dalam ni kita boleh add videos. Okay, kita boleh pilih video-video apa yang kita nak. Kita boleh masukkan image. Okay, kita boleh ada music. Okay, let's say kita nak masuk music contoh. Okay, ya, adalah music-music yang kita boleh pilih. Music ataupun stickers, kita kata nak tak stiker, sound effect, okay, ada sound effect, ataupun kita ada GIFs lah, maksudnya kita nak ada emoji-emoji yang bergerak dan sebagainya lah. Ini dah bagi, kita just perlu masukkan keyword, contoh kita nak masukkan cat contohnya, masukkan cat dan klik pada enter, tekan enter. So dia akan buat carian lah, gambar kucing, video kucing, kita sini juga ada butang preview. So kalau kita klik pada preview, so dia akan preview lah kita punya video yang kita nak pilih tersebut. Kucing tengah makan. Oh, kalau tak nak lah, kita boleh pilih lagi yang lain contoh. So ada banyak lagi pilihan-pilihan yang kita boleh buat lah. Okay, so untuk videos, image dan sebagainya, yang tu berada dekat stock and web. Okay, seterusnya kita ada juga drive and photo. Okay, dalam ni kita boleh pilih lah kita nak ambil gambar-gambar ataupun video-video dalam kita punya drive. Macam saya ni sekarang ni banyak gambar raya, gambar-gambar raya dalam saya punya drive, bawa open house katanya. So kita boleh pilih, contoh saya nak pilih gambar raya yang mana-mana lah. So kita just klik preview, contohnya preview, dia akan show, oh gambar cantik diorang ni. So kalau kita nak, kita boleh klik insert, kalau tak nak kita boleh tekan pangkah. Macam tu, itu dalam kita punya drive lah, drive and photos. Ataupun kita nak buat recording pula ada bagi kepada 4 lah, sama ada kita nak kamera. So kalau kita klik pada kamera, dia akan show lah saya tengah gambar saya, okay. Ataupun kita kata kita nak buat screen and camera, so then kita boleh nampak kamera kita kat bawah, dan kita boleh pilih screen, kita nak show screen yang mana, which is maksudnya kita nak buat pembentangan, nak buat show screen, dan cukup kita sekali lah, macam tu. And then di bawahnya kita ada script. Maksudnya kita boleh masukkan script. Setiap scene ataupun klip yang kita masukkan, kita boleh masukkan script. Maksudnya kita boleh buat voice over dan sebagainya menggunakan script kita. Okay, seterusnya. Okay, itu dah perkenalan lah untuk bahagian side panel. Di bawah ini kita ada kita panggil sebagai timeline. Okay, timeline ni sekejap ya. Okay, timeline. Timeline ni dia ada scene. Okay, ni nampak ada scene. Ni kita panggil dia sebagai scene lah ataupun clip. Scene ataupun clip. By default, scene ni dia dah masukkan sebanyak, scene ni dia dah setkan 5 saat. Okay, 5 saat untuk setiap scene lah. Tapi kalau let's say kita kata nak ubah, kita nak pendekkan, panjangkan kita punya masa, kita boleh drag, tarik, tolak dan sebagainya. Ni kita panggil sebagai scene ataupun clip. Okay, okay, kat sini pula kita ada butang preview untuk kita tekan, untuk kita play, dan juga kita ada butang show timing. Maksudnya setiap apa benda yang kita buat, kita boleh klik show timing. So kita nampak lah berapa second, apa yang ada dalam scene kita dan sebagainya. Macam tu. Okay, so yang tengah ni kita panggil sebagai canvas. Okay, canvas ni adalah tempat untuk kita berkarya, untuk kita tengok hasil dia macam mana. Okay. So kita dah boleh mula. Okay, kita dah boleh mulalah. Okay, so hari ni pertama sekali apa yang kita kena buat bila kita dah buka Google Vids, kita kena buka title. Title ni lah, sekarang ada untitled video, so kita kena masukkan tajuk video kita. So hari ni saya rasa saya nak buat something yang tak terlalu complicated. Saya nak buat something yang santai-santai sahaja, yang very simple, very straightforward. Saya nak buat video berkenaan dengan kucing contohnya. So saya nak buat macam cat grooming hotel contohnya. Saya nak buat topik yang macam tu, yang very simple, yang saya rasa kucing semua orang tahu pasal kucing, pasal grooming. So sekarang pun dah ada hotel berkenaan dengan kucing dan sebagainya. So saya nak buat pasal hotel kucing lah untuk grooming.
Okay, so saya pun pilihlah teks. Saya nak masukkan ayat words lah, perkataan-perkataan yang very simple. Macam hello everyone contoh ya. Hello everyone. Okay, so okay, sama juga macam kita buat dalam Google Slide sheet yang biasa. Kita boleh ubahlah dari segi tulisan. Okay, kita kata nak tulisan cantik sikit ke contohnya. Okay, so sama macam slide biasa. Sama, very simple, very straightforward. Okay, so kita kata saya nak ubah dari segi warna. Kita boleh play around, kita boleh bermain dengan colour. Contoh hello everyone, saya nak slide belakang saya warna biru ke warna, terpulang lah. Kita kena curah kita punya creativity. And then saya nak pilih stock and web. Saya nak pilih cat. Okay, dan ni dah ada cat. Saya nak masukkan video lah. Saya rasa nak masukkan video. So saya boleh pilih saya nak video kucing yang macam mana. Yang cantik ke, tak cantik ke. Okay, saya masukkan yang ini. Okay, macam itu. Contoh. And then saya rasa saya nak masukkan music lah. Saya just klik insert. Macam tu. So kita dah start, kita dah boleh play. Kita dah boleh try play. So kita kata macam tak ada animation lah, tak ada pergerakan, simple sangat, boring. Macam tu. So kita pun boleh klik pada kita punya ni lah. So dari keluar ni ada animation. Kita boleh klik pada animation. Kita nak macam mana animation dia, nak keluar ke, tak nak keluar ke, nak scale contohnya. Gambar ni pun saya nak buat, video pun saya nak buat animation. Saya nak animation elastic. So kita nampak scale, spin ke, pulang lah, masing-masing ada selera masing-masing. Saya nak buat simple. So kalau let's say kalau kita dah buat semua-semua ni, kita boleh klik pada show timing. So kita nampak dekat sini ada, ini kita panggil sebagai asset. Okay, dalam scene ni kita ada asset di mana kita ada gambar video kucing, kita ada perkataan, kita ada juga muzik. Ni semua kita panggil sebagai asset. Asset untuk setiap scene ni lah. Okay, scene pertama kita ada asset apa? Kita ada video, kita ada perkataan, kita ada muzik dan sebagainya contoh. Tiba-tiba saya rasa kata macam saya nak masukkan suara lah, nak masukkan suara saya. Kita boleh klik pada recording, kita boleh klik pada voice over. So saya macam nak masukkan suara, saya pun klik lah pada start recording. Okay, dia pun cakap hello everyone, good morning. Contoh, saya boleh preview and play. Hello everyone, good morning. So saya kata macam okay, ngam nak masuk. Saya pun klik pada insert. So tadi music tadi kita boleh slowkan sikit sebab takut overshadow kan. Okay, and then kita boleh preview. Hello everyone, good morning. So maknanya kita ada suara kat belakang, kita ada juga kita punya voice over lah, ada video dan juga ada voice over. So kita kata kita nak animation, mesti kita kata kita punya scene ni panjang sangat, nak pendekkan sikit. Boleh, kita pendekkan sikit kita punya video scene kita. Kita nak bagi dia ngam-ngam sama dengan kita punya suara. Kita pendekkan sikit, macam tu. And then kita kata nak tambah lagi scene. Kita klik je pada new scene dekat sebelah ni. Kita tambah je new scene. So kita boleh berkarya lagi. Kita nak ambil gambar lagi. Contoh kita nak ambil gambar cat hotel. Contohlah kita nak ambil gambar cat hotel dan kita klik pada enter. So kita nampak ada cat hotel. Kita boleh lah. Kita nak no vacancy contohnya, macam tu. Kita nak letak music ke, kita nak letak animation ke, boleh, feel free untuk kita buat semua tu. Semuanya tak ada betul, tak ada salah. Okay, Google Vids ni dia macam subjektif. Dia ikut masing-masing punya, kita kata masing-masing punya creativity, masing-masing punya selera. Okay, kita nak masukkan animation, kita masukkanlah zoom in ke, zoom out ke, masing-masing. Okay, kita nak masukkan kamera kita ataupun screen record. Masukkanlah kamera kita, contoh kita kata okay, recording.
Okay, kita cakap this is my cat hotel. Welcome to my cat hotel. Contoh. Kita pun klik pada insert. So kita nampaklah muka kita kat sini. Kita nak kecil ke, kita nak besar ke, kita nak remove background dan sebagainya pun boleh. Contoh, my cat hotel. Okay, kita punya video pendek sikit. Okay. So, macam tu. Kita cakap, this is my cat hotel. Welcome to my cat hotel. Okay, so kita boleh orang kata menunjukkan, meluahkan kita punya kreativiti. Kat sini pula kita ada transition. Contohnya daripada scene 1 kepada scene 2 kita nak ada transition. Nak ada pergerakan yang cantik, yang menarik. Macam mana dia push ke, dia nak dissolve ke, kita nak fade dan sebagainya lah, scale pun boleh. Kita boleh setkan duration kalau kita nak duration dia panjang ke, pendek ke untuk dia buat transition tersebut lah. So kita boleh pilih flicker, macam tu. Kita boleh pilih lah, fade lah. Okay, so kita boleh dah boleh start preview contohnya. Hello everyone, this is my cat hotel. Welcome to my hotel. Ini antara contoh sahajalah. Mungkin tuan-tuan perempuan lebih kreatif. Saya ni memang sangatlah tidak kreatif. Saya ni sangatlah keras, orang kata tak berseni. So tuan-tuan perempuan boleh cuba buat. Ini kalau kita nak buat daripada zero, daripada scratch lah. Kita nak masukkan ayat ke. Let's say kita nak buat recording. Okay, kita boleh tekan pada script. Kita masukkanlah script kita. Contoh, saya ada satu script. Sekejap saya ada satu script. Okay, saya masukkan kat sini. Saya ada script. Kita masukkan kat sini. Okay, so bila kita record, kita boleh nak voice over ke, kita nak letak kita punya video ke, kita boleh baca je script ni nanti. Ataupun kita nak generate the voice over. Kita nak ada orang daripada AI yang bacakan pun boleh. Contoh, kita boleh pilih lagi kita nak suara yang macam mana. Kita klik pada okay, kita nak suara macam mana, smooth ke. The voice you select makes a difference. In how viewers will respond to your video. And then kita boleh klik pada insert into timeline. Okay, so dia akan generate sekejap, dia akan take few second maybe. Okay, so kita boleh klik pada preview. So kita boleh dengar. Cats are known for their fastidious self-grooming habits, but they still benefit greatly from regular assistance. Kalau kita kata kita redundant lah, ada banyak suara, kita boleh remove. Kita klik pada apa yang kita dah buat. Ini panggil asset lah. Kita klik pada asset kita dah buat tadi. Let's say kalau suara, kita klik pada suara dan kita boleh klik pada delete. Macam tu. So cats are known for their fastidious self-grooming habits, but they still benefit greatly from regular assistance. Feel free untuk explore. Very simple. Okay, itu kalau daripada scratch lah. Okay, kalau kita nak create Google Vids ni sebenarnya dia ada lebih kurang 4 cara untuk kita create Google Vids lah. Yang pertama, kita start daripada zero, scratch lah, daripada kosong. Daripada kita buka Google Vids ni memang kosong. Ataupun cara yang kedua, kita nak masuk nak buat Google Vids dengan menggunakan template. Okay, kalau kita klik pada template, okay, saya pilihlah template saya nak macam mana. Saya kata saya nak template yang simple ataupun yang menarik. Saya klik je pada template yang ni. Okay, and then saya klik pada insert all scenes. Okay, so dia akan masukkan ke semua scene dalam kita punya video. Tapi kena bear in mind lah, scene yang dimasukkan tu semua yang tak berkenaan dengan kucing pun. So kita kena ubah sendiri, kita kena edit sendiri, input, kena masukkan sendiri input berkenaan dengan kucing kita. Contohnya kalau berkenaan kucing lah, kalau kita nak buat video berkenaan dengan human resource, so kita kena masukkan sendiri detail ataupun input berkenaan dengan human resource. Sebab apa dia bagi kita design, contoh template sahaja. So kita kena ubah sendiri. So saya punya video berkenaan dengan kucing. Saya dah ada kat sini, dia dah bagi frequently asked question. So saya mungkin boleh ubah kat sini. Mungkin kita nak buat cat business proposal. Mungkin proposal contoh. So kita boleh ubah kat sini. Kita nak ubah dari segi tulisan, dari segi tarikh dekat sini, dari segi warna background pun boleh kita boleh ubah. Kita kata tak nak lah warna ni pudar contohnya. Warna hijau boleh, tak ada masalah. Nak ubah tulisan boleh. Sebab apa? Dia bagi kita itu contoh template sahaja.
Okay, and then kita boleh ubahlah, ubah tarikh ataupun kita nak masukkan gambar, boleh, feel free. Sebab apa? Dia bagi kita design, bagi kita some idea untuk mencantikkan kita punya video. And then kalau seterusnya kita ada, ada video dekat sini, kita nak ubah letak video kita pun boleh. Kita nak ubah letak video kucing pun boleh, nak voice over pun boleh, tak ada masalah. Okay, sama juga kalau kita nak buat voice over, nak recording, kita boleh klik je pada script kat sini. And then kita masukkan kita punya script. Kita masukkan je kita punya script, and then kita boleh minta generatekan voice, kita boleh record kita punya suara sendiri pun boleh. Okay, tu kalau kita menggunakan template lah. So let's say kalau kita preview, including their coat length, lifestyle and individual temperament. Playhead ni kita nak ke belakang contohnya. Okay, kita nak playhead ni ke belakang, kita boleh start pada depan. Cats are known for their fastidious self-grooming habits, but they still benefit greatly from regular assistance from their owners. How often and how you groom your cat depends on several factors, including their coat length, lifestyle, and individual temperament. Okay. Image, video, transition kita dah masukkan yang baru. Okay, contohnya kita kata, alamak tak cantik lah kita punya video, tak nak, kita nak buat video lain. Boleh, kita just klik pada file, kita boleh klik pada new video. So dia akan pop up yang baru lah, keluar yang baru, video yang baru. Okay, so kali ni kita nak buat video dengan menggunakan kita punya, apa kita panggil sebagai Gemini. Kita nak panggil Gemini. Tapi Gemini ada dua cara pula. Okay, kita dah ada data tapi tak tahu cara nak jadikan dia video. Kita nak ubah daripada Google Docs kepada video. So apa saya kena buat? Saya klik je pada Alias dan kita carilah video kita. Contohnya saya nak buat video berkenaan dengan visiting Malaysia. Saya pun klik je pada dokumen saya dah ada. Saya ada dokumen saya berkenaan dengan visiting Malaysia lah. Contoh saya buka satu. Okay, saya dah ada proposal, saya dah ada introduction berkenaan dengan Malaysia, kita dah ada itinerary, macam day 1 nak pergi mana, day 2 nak pergi mana, saya dah buat semua dah detail. Just saya nak ubah jadikan dia dalam bentuk video. Macam mana? So senang saja, kita just buka Google Vids. Okay, sekejap ya. Salah. Okay, kita buka Google Vids and then kita buat carian lah. Kita masukkan Alias dan kita carilah kita punya title untuk kita punya proposal. Okay, title untuk kita punya proposal. Contohnya saya nak buat visiting Malaysia. Okay, saya pun klik pada next. Okay, bila saya dah klik pada next, dia akan generate untuk kita lah Google Vids punya outline. So kita nampak kat sini kita ada introduction to Malaysia, kita ada vibrant culture. Ni semua topik-topik yang ada dalam kita punya proposal tadi, dokumen tadi. So dia akan ikut sebiji yang ada dalam kita punya proposal. Contoh kita kata macam, tak okey lah, tak nak macam ni. So kita boleh klik pada try again. So then dia akan create yang baru lah. Dia akan create another outline. So dia dah ubah. Ada overview, ada purpose of 10 days trip dan sebagainya. Nampak kat sini. Kita juga boleh edit, kita boleh tambah. Contoh kita kata kita nak edit scene topik, kita tak nak introduction. Kita nak macam, kita nak ubah lah topik-topik tu kita boleh ubah. Ataupun kita kata kurang lah topik kita ataupun kita punya scene nak tambah. Kita boleh klik je tambah. So dia akan add new scene untuk kita. Kalau tak nak, kita boleh klik je pada remove scene. So dia akan remove scene untuk kita lah. So ni antara scene-scene yang dia buat berdasarkan kita pun tadi. Okay, kalau dokumen tu ada 10 topik, dia akan wujudkan 10 scene untuk kita. Dia akan ikut sebiji-sebiji macam dalam kita punya proposal ataupun dokumen tadi. So kalau dah okey dah cantik dah ada semua complete semua, kita boleh klik pada butang next. And then kita akan ada bagi kita template lah. Dia akan bagi template. Kita nak template yang macam mana. Contoh kita kata nak something yang maybe minimalist ataupun simple. Kita boleh klik scene yang ni. So dia dah bagi kat sini. So kita boleh klik pada create the draft video. So dia akan take a few second, maybe up to 1 minute ataupun 2 minutes untuk dia createkan video untuk kita. Berdasarkan dokumen yang kita dah ada tadi. Kita dah tarik daripada kita punya drive tadi.
Okay, so dia tengah generatekan. Okay, so kita boleh chill sekejap. Okay, dah siap. Dah siap. Kita just masukkan kita punya dokumen, kita punya proposal, and then dengan bantuan AI, dalam masa beberapa minit dah siap kita punya video. Okay, so kat sini kita nampak lah. Sekejap. Oh, dia macam hang sekejap. Okay, so kat sini kita nampak lah kita punya video. Video kita. Okay, so kita boleh preview. Kita boleh klik pada butang preview. So then dia akan preview. Sekejap dia macam okay. Okay, so ni kita punya video lah yang di-generatekan oleh tak ada. Kita keluar. Okay, so inilah video yang di-generatekan oleh Gemini, tapi dengan menggunakan kita punya proposal ataupun kita punya dokumen, kita punya data. Kita just masukkan, kita tarik daripada kita punya drive, and then boom, dah selesai. Ini dengan data kita bantuan AI. Macam tu. So kita boleh klik pada preview. So dia akan play lah, dia akan previewkan kita punya Join us on a virtual journey through Malaysia. Let's explore a 10-day itinerary for April 2025. Malaysia, a vibrant nation in South. Boleh, kita boleh ubah, kita buat dia kan. Kita klik dia background, kita boleh klik pada warna dan sebagainya. Kita nak ubah warna tulisan pun boleh. Contoh kita nak warna warna biru gelap. Boleh. Kita boleh ubah. Kita maksudnya AI dah bantu kita, tapi kita still lagi boleh update, kita still lagi boleh remove, kita boleh edit dan sebagainya. Tak semestinya kita kena ikut je kan. So kita nak ubah transition, kita nak ubah perkataan pun boleh. Macam tu, kita nak masukkan gambar, kita kata macam kosong sangat ni, kita nak masukkan gambar, boleh masukkan gambar, masukkan gambar Malaysia punya flag contoh. Okay, so kita just buat carian dekat stock and web, and then kita masukkan video Malaysia. Mungkin ada budak-budak tengah main bendera ni. So kita boleh feel free untuk ubah, untuk tarik dan sebagainya. Nak bagi contoh lah, kita ni lagi kreatif kan. So boleh, kita klik je pada butang play ataupun preview. And modern experiences. Malaysia is a land of incredible. Kita kata, saya nak lebih berasa lebih dekat dengan video ni, so saya nak guna suara saya. Boleh, kita gantikan, kita boleh voice over. Kita boleh voice over semula balik kita punya video. Ataupun kita kata, kita klik pada script. Okay, kita boleh voice over lah. Kita boleh record myself. Contoh saya klik pada record myself, saya just baca je. Okay. Malaysia is a land of incredible diversity with rich culture and stunning landscapes. Okay, so saya klik pada preview, saya klik pada play. Malaysia is a land of incredible diversity with rich culture and stunning landscapes. Ni saya boleh Malaysia is a land of saya boleh klik pada insert kalau saya nak lah. Kalau tak nak, saya boleh guna suara yang dah dibekalkan. Ataupun saya kata macam tak nak lah suara tadi tu, saya nak suara lelaki contohnya. Saya boleh klik pada voice over dan klik pada butang pencil. Okay, so saya boleh pilih lah, saya nak suara explainer ke. The voice you select makes a difference in how The voice you select makes a difference in how viewers will respond to your video. It should fit your video. The voice you select makes a difference. The voice you select makes a difference. Kita boleh klik pada select. So kita kalau nampak ada redundant kat sini, ada dua suara. Ada suara dia dan suara saya tadi. So saya boleh klik pada delete. Delete je. So kalau kita nak slowkan music ataupun nak kurangkan sound effect dan sebagainya, kita boleh play kat sini. Kita nampak ada butang sound kat sini, kita boleh klik butang sound dan kita boleh ubah. Kita nak berapa persen of sound tu lah. Kita nak suara dia pudar ke, tak pudar ke, tenggelam ke, tak tenggelam ke, nak mute pun boleh. So kita boleh play around. Maksudnya sebab apa? Sebab tak ada betul, tak ada salah. Semua subjektif lah. Masing-masing punya video, masing-masing punya kreativiti. Okay. Okay, itu untuk yang kita gunakan kalau kita buat menggunakan
Gemini. Sebenarnya kita punya sesi hari ni memang sangat singkat lah sebenarnya, but dia very simple, very straightforward lah. Kita pun dah sikit lagi nak habis dah sebenarnya. Okay, so itu kalau kita buat menggunakan Gemini yang menggunakan data kita. Okay, dengan bantuan Gemini. Okay, kita ada cara yang ketiga, cara yang keempat, cara terakhir di mana kita boleh create video dengan 100% menggunakan Gemini. Macam mana? Okay, kita cuba. So kita klik pada butang file, kita klik pada butang new video. Kita nak wujudkan video baru. Okay, saya wujudkan video baru. Sama juga from A to Z, sama juga macam tadi. Okay, kita klik je pada help me create and then kita masukkan. Okay, saya kata saya nak video berkenaan dengan beautiful Malaysia contohnya. Saya klik macam tu je. Kita bagi some keywords sahaja. So kena bear in mind lah, kena faham betul-betul. Semakin detail kita bagi kita punya keywords ataupun prompt, okay, arahan, semakin detail lah video ataupun jawapan yang kita akan dapat. Let's say kita kata, saya kata nak beautiful Malaysia. Very keywords yang macam very general. So dia pun akan general lah video tu nanti. Kalau saya nak video yang macam betul-betul menerangkan Malaysia, dekat mana Genting tu berada, kat mana Cameron berada, kat mana saya Berjaya berada. So kita kena bagi arahan yang lebih detail. Macam juga menggunakan Gemini yang biasa kan, Gemini apps tu. So kalau saya kata nak beautiful Malaysia, very general, so the result is even very general lah, very yang kita biasa nampak, biasa lihat. Kalau kita kata nak beautiful Malaysia with location of awan pack system Sdn Bhd contohnya. So dia akan tunjuk video beautiful Malaysia and then dia akan ada juga satu scene di mana awan pack berada. Macam mana bentuk saya Berjaya contohnya. So kita kena terpulang kepada kita punya prompt lah. Okay. Buat pinjam charger sekejap. Okay, so bergantung pada kita punya prompt. Okay, so sekarang saya rasa saya nak buat macam general punya lah. Saya masukkan sahaja beautiful Malaysia. So saya klik pada next. Okay, so bila kita klik pada next, memang dengan bantuan AI 100%, AI akan bantu kita generatekan outline. Nampak ada outline, ada overview, ada Kuala Lumpur, ada Petronas Twin Tower dan sebagainya. So kita kata tak nak, kita nak lain, boleh. Kita klik je pada try again. So dia akan try create ataupun generate yang baru. So dia adalah introduction, brief, Kuala Lumpur Skyline, sama je. Nak ubah lagi, ubah, boleh. Kita klik je pada try again. So adalah diversity culture, stunning landscapes dan sebagainya. So dia akan ubah lah. So kalau kita kata nak ubah the name of topik ataupun scene, kita boleh klik je. Sama macam tadi, kita boleh klik pada edit scene topic. Okay, ataupun kita boleh klik pada add scene. Ataupun kita nak remove, tak nak scene introduction, boleh. Kita klik pada remove. Okay, kalau kata macam okay, dah cantik, dah okay, kita klik pada butang next. Sama juga macam tadi. Okay, so dia dah bagi kita template. Okay, kita boleh pilih template. Okay, kita boleh pilih template, kita kata dan kita boleh klik pada create the draft video. Kita klik pada draft video. Tapi jangan risau, kita juga masih lagi kita boleh even video tu dah create, kita masih lagi boleh ubah. Kita kata kita nak ubah kedudukan scene pun boleh. Kita kata kita nak ubah dari segi color, kita nak buat kosmetik, boleh. Semua boleh. Takkan tak boleh, mesti boleh. Bagi kita buat dia. Okay, so kita boleh klik pada preview lah dekat sini. Preview. Kejap ya, dia agak loading sikit. Sama ada line saya ataupun saya punya ni macam hang sikit. So di tengah nak run sekejap, kita bagi dia masa. Okay, di bahagian checkbox kita ada kita punya Mr. LV dan juga tim-tim abang tek yang lain lah untuk bantu kita punya bahagian Q&A. Okay, sekarang dia tengah nak generate. Dia lambat sikit. A Southeast Asian country known for its diverse culture, stunning landscapes, and welcome to a visual journey through the breathtaking landscapes and vibrant culture of Malaysia. Malaysia, a Southeast Asian country known for its diverse culture.
Sekejap ni loading. Dah tak buka pula. Tak dalam video. Ceritakan dia. Malaysia, a Southeast Asian country known for its diverse culture. Okey, sekejap saya akan reshare. Dia macam stop presenting and that's beautiful Malaysia. Nah. Tak, mesti keluar screen kan? Stunning landscapes and modern cities. From bustling cityscapes to serene rainforests, Malaysia offers an incredible variety. Dah di-createkan oleh Gemini 100%. Welcome to a visual journey through the breathtaking landscapes and vibrant culture of Malaysia. Kita menggunakan data kita. Kita dah ada dokumen kita dah ada proposal, whatsoever detail kita just minta bantuan Gemini ataupun AI untuk jadikan dia, tukarkan dia, convertkan dia daripada bentuk words kepada bentuk video. Okay, kalau tadi sebelumnya ni kita buat Google Vids menggunakan from scratch, 100% zero, kosong. Kita create sendiri, kita masukkan data kita yang buat design, kita yang cantikkan, 100% kita. Okay, and then seterusnya kita buat Google Vids menggunakan template. Maksudnya template tu dah ada bagi oleh Google. Kita just pump in data kita. Kita just buat masukkan detail, ubah-ubah menggunakan data kita. Cara yang ketiga tadi, kita menggunakan data kita pump in kita punya dokumen. Kita nak ubah daripada words kepada video. Okay, dan sekarang ni kita buat Google Vids menggunakan 100% hasil kerja daripada Gemini. Dengan beberapa minit sahaja dah selesai kita punya Google Vids. Very simple, very straightforward. Kalau kita ada idea, maka wujudlah videonya. Macam tu. Tapi mungkin kita biasalah AI, selera AI. Kita pula ada selera kita masing-masing kan. Kita kata tak nak warna hitam, kita nak warna yang cerah. Contoh saya nak warna pink contohnya. Saya boleh ubah, saya boleh klik, saya cakap sama macam tadi, saya boleh klik pada scene belakang ni and then saya boleh klik pada warna ni lah. Dan kita kata nak warna merah-merah sikit ke, contoh kita kata nak guna warna Malaysia. Okay, warna Malaysia, kita nak guna warna apa yang Malaysia ya? Biru mungkin. Ada tulisan kita nak ubah warna kuning mungkin. Ubahlah. Kita boleh ubah. Tak ada betul, tak ada salah. Sebab apa? Subjektif. Okay, macam tu. Okay, so kita kata nak masukkan gambar Malaysia contohnya. Gambar ke, video ke, ataupun saya nak masukkan gifts lah, stiker pun boleh, saya masukkan stiker I love Malaysia lah, macam tu. So kita boleh feel free untuk mainkan dia. Mungkin kita kata kita nak ubah dari segi formatting, kita kata nak colour dia nak ubah warna lain ke, kita nak ada shadow ke, kita nak kurangkan capacity dia, mungkin kita nak kurangkan angle dia, distance dia, terpulang. Boleh feel free untuk buat. Boleh feel free untuk ubah dan sebagainya. Mungkin saya nak kecilkan letak kat sini. Ini saya nak ubah tulisan dia letak kat sini. Boleh, kita yang buat dia. Takkan tak boleh kan? Mesti boleh. Macam tu. Contoh. And then kita nak ubah transition. Kita boleh ubah. And then kalau dengan menggunakan Gemini, setiap scene yang ada ini mesti memang ada letakkan khas bersama dengan skrip. Automatically memang ada skrip. Tak perlu nak tambah, tapi kita boleh ubah lah. Contoh kita kata kita nak ubah skrip ni, nanti saya nak masukkan nama saya lah. Contoh saya kata saya nak masukkan welcome to visual journey ni, saya nak masukkan nama saya Farhani Fatah contohnya. Saya ni gila glamour, dalam video pun ada nama saya contoh. Saya masukkan nama Farhani Fatah. Okay, and then saya nak dia generate the voice over. Saya nak guna suara daripada Gemini. Saya nak guna suara. The voice you select makes a difference in how viewers will respond to your video. Saya klik pada select and then saya klik pada insert into timeline. Okay, so dia dah masukkan insert into timeline. Okay, so kita boleh dengar kat sini sekejap Saya kena ubah suara director yang tadi, yang asal. Saya kena ubah slow sikit.
Okay, so saya boleh klik pada preview. Ya, dia akan Welcome to a visual journey through the breathtaking landscapes and vibrant culture of Malaysia. Farhani Fatah, Malaysia, a dengar ada Southeast Asian Farhani country. Fatah. Dia masukkan nama saya. Sebab apa? Saya yang walaupun Gemini dah sediakan skrip tadi, Gemini dah sediakan skrip, tapi kita still lagi boleh ubah, kita boleh edit, kita boleh tambah dan sebagainya. Kalau kita nak padam, kita padam lah. Macam tu. Kalau kita nak voice over suara kita sendiri pun boleh. Kalau kita nak masukkan screen recording kita pun boleh, masukkan kamera kita pun boleh, kita pulang. Sebab apa? Ini video kita yang buat, kita lah owner, kita lah yang creator. So kita boleh feel free untuk kita buat apa sahaja. Okay, so kalau kita menggunakan Gemini, so sekarang ni okay kan? So selain pada kita dah buat video, kita juga boleh share. Sama juga macam kita menggunakan produk-produk Google yang lain, kita juga boleh collaborate. Okay, kita boleh collaborate in real time, in the same time dan sebagainya. Kita boleh klik je pada butang share. So kalau kita klik pada butang share, boleh masukkan nama. Contohlah saya nak masukkan nama Mr. Elvin lah. Ini bos saya ni. Saya masukkan Mr. Elvin. Contohnya saya kata, oh saya ada buat video. Saya pun nak minta mungkin some idea daripada Mr. Elvin, ataupun Mr. Elvin mungkin ada dia punya creativity dia, mungkin Mr. Elvin lebih kreatif. So kita boleh masukkan nama Mr. Elvin dan kita boleh bagi kebenaran, access sebagai viewer. Sama ada viewer ni dia akan hanya boleh view lah. So kalau saya klik pada viewer, Mr. Elvin hanya boleh view je video saya buat, tak boleh nak edit, tak boleh nak apa. Ataupun komentar. Komentar ni orang yang bagi komen lah. Contohnya Mr. Elvin komen, oh Farhani, warna ni tak cantik, warna ni gelap, saya nak warna cerah sikit. So Mr. Elvin boleh komen. Ataupun saya nak bagi sebagai editor lah. So Mr. Elvin boleh bersama-sama dengan saya, kita boleh bekerjasama edit video ni, mencantikkan lagi video ni. Macam tu. Saya pun klik pada editor, saya nak sama-sama dengan Mr. Elvin, contoh. Dan saya pun klik pada butang send. So bila saya klik pada butang send, Mr. Elvin akan dapat satu email ataupun notification bahawasanya Farhani dah share satu Google Sheets with you. So you boleh sama-sama collaborate, bekerjasama mencantikkan video ni. Macam itulah lebih kurang ayat dia lah, tapi in English macam tu. So nanti bila Mr. Elvin masuk, kita akan nampak satu nama dekat atas ni pop up. Mr. Elvin has joined this Google Sheets lah. Okay, so dia kan sama-sama boleh bekerjasama. Mungkin saya boleh edit bahagian depan, saya edit bahagian introduction. Mungkin Mr. Elvin boleh edit bahagian conclusion, penutup dekat belakang dia. So kita boleh, ni kita akan bertemu dekat tengah. Ataupun mungkin saya boleh, saya edit bahagian depan, Mr. Elvin edit bahagian tengah, sama-sama. So then in real time lah, in real time. Okay, and then saya juga boleh masukkan komen. Contohnya Mr. Elvin dah buat satu ini, Mr. Elvin buat satu scene ataupun satu clips yang ini. And then saya kata macam tak cantik lah. Contohlah tak cantik lah scene ni. Saya pun klik pada add comment. Saya add comment dekat sini. Dan saya pun masukkan Elvin, Mr. Elvin. Saya mention nama Mr. Elvin. Please redo. Please help me to redo this scene. Contoh. Saya pun klik pada assign to Mr. Elvin Yap, and then saya klik pada assign. So then nanti Mr. Elvin pun akan dapat satu email atau satu notification bahawasanya Farhani dah mention nama you, nama Mr. Elvin dekat scene yang mana, dekat klip yang mana. So then bila dia klik je pada notification tu, dia akan Mr. Elvin akan directly terus dapat akan dihantar, akan terus masuk ke dalam klip yang inilah. Sebab kita dah mention nama dia. Sama juga masa kita WhatsApp ke, macam kita buat Google Groups, WhatsApp Group sebagainya kan. Bila kita mention nama orang, terus dia akan bawa kita pergi ke tempat yang kita dah mention tu lah. So kalau sekarang saya mention nama Mr. Elvin dekat klik yang ini, so nanti Mr. Elvin akan dapat notification untuk masuk ke klik yang ini sahaja yang kita dah mention tersebut. Very simple lah, macam kita boleh collaborate bersama-sama, kita boleh panggil Mr. Elvin macam tu. Okay, ataupun kita boleh masukkan show all comment, maksudnya kita ada beberapa komen yang lagi, kita menampaklah show all comment dan sebagainya.
Okay, so kita pun nampak kat sini version history sama juga macam Google Sheet Docs yang lain kan. Let's say lah saya ada Google Vids. Okay, Google Vids ni saya bekerjasama dengan 5 orang. Saya, Mr. Elvin, Encik Omar, Jamili dan sebagainya lah, 5 orang bekerjasama. Tiba-tiba one of the scene tu hilang. Okay, scene saya hilang, tiba-tiba berubah daripada gambar Langkawi jadi gambar saya berjaya. Kenapa tiba-tiba berubah contohnya? And then semua orang tak nak mengaku. Okay, semua orang tak nak mengaku. So apa saya boleh buat? Saya boleh klik pada inilah version history. Gambar jam tadi. So kita boleh nampak dekat sini contoh Encik Omar ada delete. So kita nampak Mr. Omar ada buat apa semalam. Mr. Omar ada ubah apa tadi. Pukul berapa. Part mana dia ubah. So kita boleh nampak all the version history. All the history activity yang dibuat oleh sesiapa sajalah dalam kita punya collaboration apps ni. Dalam kita punya Google Vids ni. Macam tu. Okay, so kita nampak lah dia punya version history. Okay, so satu lagi another part is kita nak masukkan, kita juga boleh masukkan subtitle. Contohnya saya ada video. Welcome to a visual journey through the breathtaking landscapes and vibrant culture of Malaysia. Narrator, ada orang bercerita tapi saya macam tak dapat tangkap lah dia cakap apa sebab dia cakap laju sangat contohnya. Okay, so saya boleh klik pada insert. Sekejap. Ni. Okay, saya boleh klik pada view. Saya klik pada view. Saya boleh klik pada closed captions. Okay, saya klik pada auto generated. Okay, klik pada auto generated. So, once kita dah klik pada preview. Farhani Fatah, Malaysia, a Southeast Asian country known for its diverse culture, stunning landscapes and modern cities. From bustling cityscapes to serene. Bagi saya, tak cantik pula kan nak ada subtitle. So saya boleh klik pada view, close caption dan saya klik pada off. Saya nak off, tak nak bagi ada subtitle. Okay, setakat ini macam tu okay subtitle dah wujud. Okay, and then kita macam okay lah. Saya rasa macam dah cantik dah saya punya video. Macam ready to go dah. Okay je dah. Saya boleh klik pada play. So dia akan show video ni seolah-olah. Welcome to a visual journey through the breathtaking landscapes and vibrant culture of Malaysia. Farhani Fatah, Malaysia, a Southeast Asian country known for its diverse culture, stunning landscapes and modern cities. From bustling cityscapes to dalam Google Vids ni kita hanya boleh create up to 10 minutes sahaja. Okay, maknanya video yang paling maksimum duration yang kita boleh create adalah sebanyak selama 10 minit sahaja. Okay, kita boleh buat seminit boleh, 2 minit boleh tapi not more than 10 minutes. Sebab itu memang Google Vids punya cap lah. Dia punya Google Vids punya fungsi dia. Hanya 10 minit sahaja. Tapi jangan risau, from time to time insya-Allah dari masa ke semasa Google akan tambah baik. Mungkin sekarang ni 10 minit. Mungkin tak tahu masa akan datang Google Vids akan jadi lebih panjang, 30 minit, mungkin jadi 20 minit, sejam mungkin. Tapi buat masa sekarang hanya boleh buat Google Vids panjangnya selama 10 minit sahaja. So kita kena bear in mind not more than 10 minutes kita punya video. Okay, so kita dah selesai kita punya Google Vids. Contoh kita dah ada video, kita dah share dengan orang lain apa semua, dan kita nak download, kita nak jadikan dia bentuk MP4. Macam mana? So kita boleh klik pada file. Okay, dan kita boleh klik pada download as MP4. Okay, kita boleh klik pada download as MP4. Maksudnya ni kita nak download kita punya hasil result. Okay, once kita dah download to MP4, kita dah tak boleh nak delete dah lah. Maksudnya tak boleh nak ubah video yang telah di-download. Maksudnya hasil kita macam tu lah hasil kita. Tapi kalau kita nak ubah, kita still boleh buka dalam Google Vids lah. And then re-download, kita download semula balik pun boleh. Tapi once dah download, tak boleh nak buat apa dah. Okay, kita klik pada file, download as MP4. So dia akan take a few seconds, maybe like up to 1 minute untuk dia selesai download. Okay, so dia downloaded complete. So inilah kita punya hasil. Welcome to a visual journey through the breathtaking landscapes and vibrant culture of Malaysia. Farhani Fatah, Malaysia, a Southeast Asian country known for its diverse culture, stunning landscapes and modern cities.
From bustling cityscapes to serene rainforests, Malaysia offers modern architectural parks, also home crystal clear water. Color, warna dan sebagainya. Boleh feel free untuk buat. Malaysia offers the unique governed magic of Malaysia for yourself. Okay. So, kita dah cover 4 cara. Cara daripada scratch, from scratch. Okay, from scratch di mana kita buat daripada zero lah. Sekejap. Okay, so maksudnya tadi kita dah buat daripada zero, daripada scratch, daripada kosong kita punya canvas, kita dah create tulisan, kita dah buat warna, background, kita dah buat from scratch. Kita juga dah buat dengan menggunakan template, kita masukkan template and then kita masukkan kita punya data. Gambar kita masuk ke gambar sendiri, tulisan sendiri, cuma menggunakan design daripada template Google Fit tersebut. Okay, dan cara yang ketiga kita menggunakan Google Gemini punya AI. Okay, AI iaitu Gemini, tapi kita convertkan kita punya dokumen. Okay, daripada kita punya Google Words, kita convert kepada Google Video. Kita juga mungkin kalau kita ada slide pun boleh, kita ada Google Sheet pun boleh, kita masukkan data kita and then kita convertkan dia dalam bentuk video dengan menggunakan Google Fit AI Gemini lah. Okay, dan cara yang terakhir, cara yang keempat, kita menggunakan 100% daripada kerja Gemini. Kita masukkan keyword sahaja and then boom, selesai kita punya Google Vids. Video kita lah hasil daripada Gemini dalam Google Vids lah. Okay. So setakat ni okay ke? Boleh ke? Ada soalan? Okay. So harapnya tuan-tuan perempuan fahamlah apa yang saya terangkan. Mungkin boleh give some idea kepada tuan-tuan perempuan. Mungkin lepas ni tuan-tuan perempuan boleh tuan-tuan perempuan boleh orang kata menunjukkan bakat, mencurahkan bakat, menunjukkan kreativiti masing-masing untuk mewujudkan video yang menarik, yang kreatif. Mungkin boleh upload di YouTube, mungkin kita boleh buat hebahan. Sebab apa video ni mungkin dia lebih interaktif berbanding dengan hebahan dari segi tulisan kan. So mungkin boleh buat awareness, mungkin boleh buat mungkin meja bantuan dan sebagainya. Okay, so saya pass balik saya pun dah berada di hujung sesi saya. Saya ucapkan minta maaf, saya ucapkan terima kasih kepada perempuan kerana sudi join sesi kita pada hari ini. Ada request di bahagian chat box nak bahasa Melayu voice over. Okay, dalam Gemini apps kita, kalau gemini.google.com tu memang kita dah ada bahasa Melayu. Cumanya dalam Google Vids kita, dalam kita punya ni bahasa Melayu mungkin tengah belajar lagi atau belum lagi. InsyaAllah nanti bahasa Melayu tu nanti from time to time mungkin AI akan bertambah pintar, tambah bijak, dia akan wujudkan bahasa Melayu insyaAllah. Okay, so saya ucapkan terima kasih kepada tuan perempuan kerana sudi join sesi kita pada hari ini. Saya ucapkan saya minta maaf kalau terlebih terkurang, terkasar bahasa, tersilap bahasa dan sebagainya. Okay, terima kasih. Saya pass balik pada kita punya pengurusi majlis.